Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua kepada semua rakyat negeri Selangor, khususnya warga Kelang dan khususnya kepada semua mereka yang berada di sekitar Kampung Jawa. Okey, hari ini saya berada di Jalan Kota Raja, iaitu di sekitar kawasan Kampung Jawa, Batu Satu. Okey, hari ini adalah 5 hari bulan, hari Isnin, bulan 8 2019. Berkenaan dengan sebelum ni isu yang saya bawa, isu yang saya bongkar hari tu hari tentang masalah peniaga-peniaga warga asing yang sekarang ni makan berleluasa tetapi tidak ada apa-apa tindakan daripada YDP, MPK dan juga ahli-ahli majlis MPK. Video saya ni tolong share dan tolong viralkan, khasnya kepada YDP dan juga ahli-ahli majlis MPK. Kita tengok apa yang ada dekat Kampung Jawa, Batu Satu, Jalan Kota Raja ni. Ini Bandar Kelang tuan-tuan. Bandar Kelang, saya beritahu Tuan-tuan, kau boleh nampak ujung sana Masjid Sultan Sulaiman. Dekat belakang tu pula, habis dekat 1 kilometer adalah Istana Alam Shah, di mana setiap kali ada apa-apa pertabalan dekat istana sanalah yang akan diadakan majlis. Jadi, itu bukan tujuan saya. Tujuan saya nak tunjuk dekat belakang saya ni. Anda boleh nampak kedai. Itu adalah kedai yang dimonopoli oleh warga asing, iaitu Aceh. Saya tadi dekat sini saya dah kira tau. Saya cakap, saya tunjuk belakang saya ni. Ni Kampung Jawa ni saya cakap. Daripada mula tadi, daripada jalan depan saya sampai ke sini sehinggalah ke Masjid Datuk Dagang sana, saya kira ada 6 hingga 7 kedai yang diniagakan oleh warga asing. Yang saya dapat tahu, info-info daripada penduduk setempat, mereka ni sebenarnya menggunakan lesen orang tempatan. Ini memang masalah. Saya duduk dekat sikit, biar orang nampak tak apa. Anda boleh tengok dia punya besar punya kedai sampai makan jalan ni, saya tunjuk. Sampai makan jalan macam ni. Makan jalan. Habis. Orang kita punya kedai semua masuk dalam. Saya boleh tengok makan jalan. Cukup. Ini khas untuk YDP, MPK dan juga ahli majlis. Terutamanya pegawai yang menguruskan pelesenan, bahagian pelesenan Majlis Pemadanan Kelang. Apa yang kamu buat semua cuba jelaskan pada semua, kepada rakyat negeri Selangor dan juga khasnya warga Kelang dan khususnya orang Kampung Jawa. Saya bagi tahu, mereka menggunakan lesen orang tempatan dan mereka meniaga. Saya nak bagi tahu, mereka ni tak payah bayar apa-apa tau. Tak perlu bayar cukai, tak perlu nak bayar cukai pintu, cukai LSDN ke apa, semua lah menganggap. Tapi peniaga-peniaga yang ada kat dalam negara kita ni macam-macam, kena desak, kena tekan macam-macam. Orang jangan cakap orang Melayu kita ke, orang kita ke, tak kisah apa bangsa pun, Melayu, Cina, India sekalipun, jangan cakap malas. Bukan itu masalah dia. Masalahnya sekarang kat Selangor ni macam-macam pinjaman ada, pinjaman usahawan, koperasi, macam-macam ada. Benda tu boleh. Boleh diguna pakai. Tapi kenapa harus mereka-mereka ni, warga-warga asing ni? Kalau katalah mereka ni kata kalau kita sebulah satu hari pihak berkuasa datang, MPK datang cek lesen ni apa semua, diorang layak ke bekerja? Diorang ada permit ke kalau kata makan gaji? Masalahnya macam mana benda ni berlaku? Betul tak saya cakap? Kalau salah tolong betulkan, tak ada masalah. Tapi bagi saya ini adalah satu penindasan di mana saya rasa ada perkara yang tak betul yang berlaku dalam Majlis Pemadanan Kelang. Terutamanya Tuan YDP dan juga ahli majlis. Tolong pantau perkara ni. Turun semalam kat Port Kelang, tolong turun. Hari ni kat Kampung Jawa, tolong turun. Tolong tengok apa yang berlaku dekat sekeliling kawasan yang kamu ambil alih ni. Boleh tengok. Besar tau. Orang kita punya kedai pun tak besar macam ni. Bahu jalan ni. Kita punya orang, saya pernah tengok depan mata saya, depan kawasan ni orang mereka nak lepak pun kawasan ni, tepi jalan ni pun kena ambil tau. Saya tak boleh nak cakap apa lah. Perasaan marah tu masa dia lagi ni. Terus saya cakap, saya pusingkan sikit pada video. Okey, boleh nampak? Boleh nampak keadaan kedai ni macam mana? Besar. Tuan-tuan, saya bawa anda lagi satu lokasi 200 meter atau 100 meter dari sini. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Sekejap, saya bawa tuan-tuan. Saya tak tipu. Kampung Jawa ni dah monopoli. Dulu masa saya dibesarkan kat kampung ni, waktu umur saya 14 tahun, 15 tahun, hanya satu kedai Aceh saja. Sekarang ni berlambak. Mari saya bawa.
Tuan-tuan jangan pergi mana-mana. Saya tunjuk tuan-tuan. Okey. Ada yang bagi tahu saya jangan pergi risau keselamatan saya apa semua. Saya tak heran semua tu. Demi orang Selangor, demi rakyat negeri Kelang ni, saya tak heran lah. Kalau mati sekalipun, kalau dah ajal saya terima. Tapi kalau belum, jangan harap. Saya tunjuk tuan-tuan sekejap. Ini sekampung Jawa ni Ni. Saya tunjuk. Bagi saya masih sekejap je. Saya depan tu je yang nampak. Okey. Ini adalah gerai-gerai dia dimiliki oleh orang kita sendiri tau, orang Malaysia ni. Niaga tepi-tepi ni. Okey. Anda boleh nampak Saya betul saya bawa ni. Okey, nampak? Saya tunjuk. Saya berhenti depan kedai dia orang. Saya tunjuk. Saya depan sikit dah. Yang ini kedai orang kita. Yang sini saya tunjuk. Boleh tengok? Ni kawasan Kampung Jawa ni saya tunjuk. Boleh tengok ni semua. Sampai belakang sana. Okey, saya buatlah kat sini. Saya pusingkan balik. Okey. Tuan-tuan boleh tengok. Saya tak tipu Ni Kampung Jawa daripada kita ambil daripada Petronas Kampung Jawa tadi sampai ke Masjid Datuk Dagang. Mohon pihak berkuasa, terutamanya PBT, YDP ni tolong ambil sikit. Orang kata apa, kalau dah tak layak tu, kalau dah penat sangat kalau dah rasa usia tu dah, letak jawatan bagi pada yang layak. Ahli-ahli majlis bersama, jangan nak bangga dengan kamu punya lambang letak dekat kereta ahli majlis Perbandaran Kelang. Konon-konon jalan nak macam-macam VIP. Pergi dah. Orang pun tak heran semua tu. Ini kawasan Kampung Jawa. Saya dipahamkan ada satu latihan baru, Ketua Kampung Kampung Jawa. Jadi pesanan ni khas juga untuk kepada Ketua Kampung Kampung Jawa ni. Tolong kamu dilantik untuk membantu meringankan masalah-masalah rakyat penduduk-penduduk setempat ni. Ini salah satu masalah. Kamu boleh tengok berapa ramai lagi anak-anak orang Malaysia kita ni yang terpaksa sukar nak cari kerja, nak berniaga sukar. Jangan cakap mereka-mereka ni patut tak boleh berniaga. Kalau boleh sharekan video saya ni, tunjukkan kepada biar sampai kepada pihak immigration terutamanya. Bagi immigration tengok. SPRM bagi, biar dia masuk APK tu tengok macam mana. Bagi. Tak boleh. Ini tempat saya tuan-tuan dan puan-puan, belum tempat tuan-tuan lagi. Saya bagi tahu, ini Kampung Jawa tau. Kampung Jawa. Saya sebagai seorang penduduk asal Kampung Pandan, Kampung Jawa ni, sebagai tahu, saya amat kesal dengan apa yang berlaku sekarang ni. Kita tak salah ke pembangunan, tak ada masalah. Tapi berkenaan dengan mereka-mereka ni semua yang memonopoli perniagaan-perniagaan di sini. Orang cakap dengan saya, kalau bukan orang kita beli, macam mana pula orang kita nak beli? Dah ada kedai depan mata. Cuba kalau kedai tu Mr. Lim, Uncle Lim. Cuba kalau kedai tu Uncle Raju. Cuba kalau kedai tu Pak Cik Jeman. Dah kau orang beli. Dan tiba-tiba pula kenapa pula harus Soekarno? Kenapa pula nama bangsa asing? Kenapa pula mereka bersenang-senang berniaga? Kita pun ada orang kita juga pun ada yang berniaga buah. Nak dapat lesen pun main susah. Nak dapat tempat tepi jalan macam ni pun susah tau. Tepi jalan macam ni. Tu tepi tu, depan tu. Kedai buah, tepi jalan, bahu jalan je ni. Bahu jalan boleh tengok. Tepi. Sebelah tu kedai Cina. Orang kita, tak payah. Yang saya cerita depan ni. Depan saya ni sekarang ni. Nampak? Tepi jalan semua tu. Untuk apa? Boleh panggil. Kalau boleh turun. Kalau boleh hari ni saya punya video. Hari ni saya buat isu ni. Tolong ambil tindakan. Khususnya pada YDP. YDP dan juga ahli majlis. Tolonglah. Ketua kampung pun tolong ambil pot sikit. Tolong ambil pot. Saya bagi tahu. Jangan hanya sekadar berlagak. Orang kata apa, dapat jawatan, orang panggil pun dah datang. Patut kau kena turun, tengok. Dan satu lagi ni, pesanan terakhir sekali. Last. Untuk Adon Sungai Kandas yang baru dilantik ni. Kau pun kena main peranan juga. Jangan sibuk dengan bersamping kau bagai datang nak rasmi. Nak rasmi-rasmi bukan tugas korang lah. Tunggu orang panggil datang rasmi apa semua. Time nak mengundi tu pandai pula. Korang datang masuk kampung, cucak, tanya masalah apa semua. Betul tak? Sekarang bila dah jadi macam ni, buat pecah mata. Lalu depan mata pun tak nampak. Tak boleh. Bahagian pelesenan memang kena ambil tindakan benda-benda macam ni saya cakap.
Batalkan lesen mereka, orang tempatan yang membiarkan warga asing menggunakan lesen mereka. Batalkan, itu saja. Kena ubah benda ni. Saya cakap bukan untuk saya, tapi saya cakap untuk rakyat negeri Selangor, dan saya cakap untuk warga Kelang dan khususnya orang kampung Jawa. Banyak lagi lah orang kampung Jawa ni nak berniaga tapi dihadang. Macam-macam halangan. Terutamanya anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang hebat-hebat, boleh berniaga tapi bila nak buat pinjaman, masalah. Dengan macam-macam lah. Jadi pemudahkanlah. Macam mana pula diorang ni boleh ada duit? Boleh buka kedai? Kita duduk dekat dengan Port Kelang tau. Duduk dengan Port Kelang. Sumber ikan kita boleh dapat macam-macam. Tapi macam mana diorang boleh dapat? Saya tunjuk satu lagi sekejap. Jalan ni okey. Sana sampai sini saya kira tadi ada 7 ke 6. Ini sampai terfilat depan tu masih satu dagang. Belum saya bawa lagi ke atas dan ke atas. Jadi benda tu biar pihak MPK, ahli majlis dan juga Tuan YDP tolong tengok. Jangan sibuk nak rasmi reben bagai potong reben. Adun pun sama. Kan, ketua kampung pun sama. Tolong ambil port sikit. Jangan sibuk dapat gelaran ketua kampung ke, adun ke bagai. Korang nak tunjuk hebat korang, nak jadi acah-acah VIP. Rumah terbakar baru korang nak sampai. Anda orang meninggal baru nak tunjuk muka. Orang kahwin baru korang nak datang. Tak guna semua tu. Kan? Jangan cakap pasal, okey, saya cerita kalau orang menyalahkan kerajaan dahulu. Korang dah dapat kerajaan sekarang, korang ubahlah. Betul tak saya cakap? Korang dah dapat. Kalau nak kata tak payah cakap lah. Korang memang semua kata kerajaan Barisan Nasional dulu. Sekarang korang dah dapat. Korang ubahlah. Ni negeri Selangor ni 3 penggal kod PKR. Ubahlah. Dah masuk ada parti baru bersatu. Dah ada parti baru PAN. Ubahlah. Kenapa tak ubah lagi? Kenapa masih lagi dia takut lama? Betul tak saya cakap? Ubah. Kan? Saya sebagai orang kata apa, saya bersuara ini sebagai suara rakyat tau. Bukan pasal mewakili mana tidak. Sebagai seorang rakyat yang mementingnya memikirkan masalah-masalah apa yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang ni. Terutamanya negeri Selangor dan terutamanya warga Kelang dan terutamanya sekali warga kampung Jawa ni saya cakap. Memang ada orang ambil tak kisah, tapi sampai kisah. Kerana apa? Benda ni kalau tak dibiarkan, hari ni 7, 10 tahun akan datang akan jadi 17, 70. Kita mana tahu? Betul tak saya cakap? Tu pulang. Tu pulang. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Ni kedai ada. Saya tunjuk sekali lagi. Kat sana ada satu. Tepi-tepi ni. Anda boleh tengok. Dekat depan ni ada satu lagi. Boleh tengok. Mereka sekarang sedang memandang. Saya tak buat apa salah. Saya tak perlu risau. Kan? Saya beritahu. Depan tu kedai buah. Boleh tengok. Boleh tengok. Boleh tengok semua ni. Tak ada masalah pun. Tolong. Tolong. Satu lagi lah saya cakap. Nias. Pesanan terakhir dari saya sebelum saya habiskan saya punya live ni. Saya sedang mengumpulkan satu maklumat bersama dengan rakan-rakan saya yang lain. Tapi hari ini saya seorang. Saya datang seorang lagi. Saya tak perlu risau. Pasal apa? Ini adalah negeri Selangor, tanah Kelang. Dan juga kampung Jawa. Tak perlu risau. Ini tempat kita. Apa nak risau? Kenapa kita nak bawa ekskort meramai? Tak perlu. Tapi ada satu kawasan ni yang saya akan panggil semua media, semua NGO dan semua wakil-wakil daripada parti, tak kisah daripada Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional dan juga PAS. Kita tengok lokasi ni dekat mana nanti. Saya akan atur satu tarikh. Anda boleh tengok macam mana rakusnya mereka ni berniaga tanpa memikirkan rakyat sekeliling. Diorang buat tarikh supaya mereka tempat mereka. Tetapi apabila yang menjadi pertikaian sekarang ni adalah YDP dan juga ahli majlis pada Badan Kerang hanya berdiam diri dan menutup mata saja. Dah kena ketok, baru nak sibuk buat kerja. Ini saya bagi tahu. Saya bagi tahu benda yang betul. Jadi terutama sekali kepada pihak PDRM maupun pihak imigresen, tolonglah ambil tindakan dan juga pemantauan berkenaan dengan apa yang terjadi di sekitar Kampung Jawa ni dan juga Jalan di Kota Raja ni maupun di Selangor ni. Tolong. Kami kalau bukan pada anda, dengan siapa lagi kami nak mengadu? Kami tidak mempunyai kuasa apa-apa pun. Kami tidak kuasa menangkap orang. Tak ada. Hanya kamu saja yang berhak berbuat begitu. Kalian kamu berkuasa, tapi tak boleh buat apa. Terpulang. Itu saja dari saya, Mr. J. Khas untuk orang Selangor, orang Kelang dan juga untuk Kampung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.